Bawah outlet ni memang ada takungan air. So takungan air ni akan menolong sistem ni lah, dan menolong sayur-sayur dalam kita untuk hidup lah. At least setengah hari ke satu hari pun dia boleh survive, tak ada hal. Kerana ada air dalam ni. Kalau you rasa kering sangat, you ambil sikit air daripada sini dan you curahkan lah. Problem akan terjadi kalau akar-akar pokok ni menyumbat outlet ni. So kita kena selalu peka lah. Kita kena tengok outlet air macam mana selalu. Okey, macam ni kita dah agak lah, kita dah tahu. Okey, untuk sayur salad ni 29 hari daripada saiz macam ni, dan dia akan jadi besar lah. So sebelum dia jadi besar ni, saya recommend lah, potonglah 1-2 daun tiap-tiap minggu. Masukkan dalam roti ke, dalam burger, ataupun masak dalam sup ke. Makan lah. Kita tanam ni untuk apa kan? Bayam Brazil ni kena selalu potong kat atas tu, dia akan bercabang balik. Kucai pun jangan petik semua tau. Kucai potong kat bawah je, dia akan tumbuh balik. Janji ubi dia ataupun akar dia tak terkacau lah. So belajar benda ni bagus untuk kita pelajari. Anak-anak muda harus ambil tahu tentang benda ni, kerana inilah future kita. Satu hari kalau zaman perang ke apa, kita nak makan apa? At least kita ada sayur, kita ada ikan kan. Kalau memang suka, kalau buat benda ni, cuba share dan cuba komen lah. Kalau ada apa-apa persoalan ke apa, tanya je. You tahu kan saya jawab semua persoalannya. Okey, terima kasih kerana layan lah kita punya channel ni. Kita jumpa episod yang lain, okey?